Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang dihormati Encik Muhammad Hafiz bin Sulaiman, penolong PPD Prasekolah dan Rendah PPD Kota Tinggi, atas pimpinan bacaan selawat itu tadi. Majlis seterusnya mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Encik Zainuddin bin Sabtu, pengerusi Permuafakatan Strategik Kurikulum Daerah PSKD Prasekolah Kota Tinggi, berangkap Guru Besar SK Bandar, menyerikan majlis. Hadirin hadirat yang dimuliakan, ketupat dihidang enak rasanya, rendang menjadi pilihan kita. Bingkisan kata, bingkisan raya, pengerusi PSKD bermadah kata. Majlis dengan penuh takzim dan sukacitanya persilakan yang berusaha Encik Zainuddin bin Sabtu, pengerusi Permuafakatan Strategik Kurikulum Daerah PSKD Prasekolah Kota Tinggi, merangkap Guru Besar SK Bandar untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Tuan. Alhamdulillah, terima kasih kepada cikgu pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Kota Tinggi mengungguli, salam Malaysia Madani, salam Maju Johor, salam hashtag indahnya kebersamaan. Yang berusaha Encik Syahri bin Ahmad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi, Sektor Pengurusan Sekolah. Yang saya hormati Encik Saifuzi, penolong PPD Teknologi Pendidikan, Jabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Yang saya hormati Encik Muhammad Hafiz bin Sulaiman, penolong PPD Prasekolah dan Rendah Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Yang saya hormati rakan saya Encik Muhammad Akhir bin Osman, naib pengerusi PSKD Prasekolah Daerah Kota Tinggi, merangkap Guru Besar SK Seri Aman. Bila cerita SK Seri Aman ni teringat saya kat sana, rupanya sahabat saya yang tulis cerita. Terima kasih Ustaz Akhir. Yang saya hormati Encik Zainuddin bin Welang, pengurusi PSKD Prasekolah Zon Bandar, merangkap Guru Besar SK Petrijaya. Yang saya hormati Encik Zubir bin Ismail, pengurusi PSKD Zon Sedeli, merangkap Guru Besar SK Mawai. Ini salah sebut kan? Tak patut Nasib baik ada teks. Yang dihormati tetamu-tetamu yang kita undang khas, Puan Salina binti Haji Kemis, mantan penolong PPD Pendidikan Khas PPD Kota Tinggi, yang banyak berjasa untuk prasekolah, di mana data-data berkaitan dengan pembelajaran beliaulah biasanya yang menggerakkan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Puan Siti Suraya binti Mokhtar, bersama-sama kita, mantan jugalah jurulatih utama Prasekolah Daerah Kota Tinggi, sekarang ni menjawat jawatan Guru Penolong Kanan HEM SK Sungai Rengit. Puan Safiah binti Abdul Rahman, ada saya kena tanya sebab saya sebutkan. Tak apa Tuan Syahri, boleh macam itu
mantan guru prasekolah SK Taman Kota Jaya, Puan Safiah binti Abdul Rahman, mantan guru prasekolah SK Datuk Ismail Saadun, Puan Noliza binti Zunaidak, mantan guru prasekolah SK LKTP Sungai Mas. Yang saya hormati barisan jawatan kuasa PSKD Prasekolah Kota Tinggi. Yang saya hormati Puan Raziah binti Lut. Ini macam kenal nama ni, biasa saya kenal, biasa saya dengar. Naib Pengurusi Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Daerah Kota Tinggi. Guru-guru Prasekolah Daerah Kota Tinggi, Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Daerah Kota Tinggi, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ingin merafakkan rasa syukur, terima kasih yang tidak terhingga atas usaha-usaha untuk kita bersama-sama dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di peringkat PSKD Prasekolah dan seluruh warga prasekolah daerah Kota Tinggi bagi tahun ini. Pada kesempatan ini juga terima kasih kepada Encik Syahri bin Ahmad, seluruh warga pejabat pendidikan daerah Kota Tinggi. Sebenarnya saya terlebih dahulu mohon maaf lambat kerana saya sendiri tadi berjanji dengan Tuan PPD kita Encik Azman bin Safi'i untuk berjumpa dengan beliau. Dalam perbualan saya dalam telefon itu, beliau beritahu Zainuddin, saya pukul 2 sebenarnya ada perjumpaan dengan yang lain, agensi lain. Saya mohon kalau nak jumpa saya boleh 2 tepat mesti berjumpa dengan saya. Jadi alhamdulillah saya 1.50 saya dah berada di PPD Kota Tinggi. Jadi sebab itulah lambat, ada beberapa perkara yang saya bincangkan. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya pada hari ini saya rasa macam satu pengiktirafan juga untuk seluruh tenaga-tenaga penting prasekolah, terdiri daripada guru-guru dan juga pembantu pengurusan murid, kerana dapat hadir bersama-sama untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Pada saya, nak meraihkan Hari Raya Aidilfitri boleh di mana-mana. Tetapi kali ini ada perbezaan sedikitlah. Selama saya tahun lepas saya pegang PSKD kan. Sebelum ini pun macam tu juga pengurusi. Tetapi tahun ini rasanya dengan perbincangan jawatan kuasa yang ada, kita nak kelainan, kita nak pastikan juga sama-sama guru-guru prasekolah daerah Kota Tinggi dan juga pembantu pengurusan murid dapat bersama-sama hadir dan kita raikan bersama-sama untuk majlis ini. Kerana apa juga yang kita buat, yang kita fokuskan, yang kita sasarkan kepada murid-murid, jatuh dan bangunnya atau capai atau tidak sasaran kita, kitalah bersama-sama yang akan menjadi tunggak penentu kepada kejayaan-kejayaan anak-anak kita di peringkat prasekolah. Oleh itu, terima kasih juga sekali lagi kepada Encik Muhammad Hafiz, banyak membantu saya. Maklumlah saya ni orang tua yang dah ujung-ujung, dah nak menamatkan perkhidmatan di ujung-ujung, banyak lupa kadang-kadang kan. Nasib baik pakai baju ingat. Kalau tak hari ni tak pakai, susah juga kan. Tapi pada saya ialah supaya perjumpaan kita ini kita rapatkan ukhuwah. Kalau selama ini mungkin kita ada sedikit sanksi dan sebagainya antara sesama kita ni, kita buanglah perasaan itu. Kita positifkan diri kita bahawa prasekolah ini adalah tanggungjawab kita bersama. Lebih-lebih lagi, kalau kita lihat kejayaan murid di tahun 1 hingga tahun 6 peringkat sekolah menengah, dia bermula dengan prasekolah. Kalau prasekolah gagal memastikan murid ini menguasai membaca, menulis, sudah pasti sukar untuk guru-guru di arus perdana menggerakkan atau memastikan murid-murid ini dapat belajar dengan baik. Namun demikian, hakikatnya ialah kita dapat melihat pelbagai ragam murid di sekolah kan. Jadi saya penuh yakin dan percaya guru-guru prasekolah, pembantu pengurusan murid yang dipilih ini, dia mempunyai sensitiviti yang tinggi,
keibuan, kebapaan yang sangat tinggi, sabarnya sangat tinggi kan. Murid menjerit, kita jangan jerit, kita diam-diam je. Bukan kita takut, tetapi kita nak memastikan murid-murid kita tak takut datang sekolah. Itulah harapannya. Jadi terima kasih jugalah kepada yang telah bersara, YB, Puan Salina kan, yang telah bertukar daripada seorang guru prasekolah dan dinaikkan pangkat mentadbir sekolah. Kita haraplah yang jadi pentadbir sekolah ni boleh mengembangkan bakat pentadbiran, boleh membantu sekolah untuk memastikan sekolah ditadbir dengan baik. Dan akhirnya jangan lupa kita berasal dari prasekolah, tengok-tengoklah prasekolah. Dan insya-Allah saya difahamkan PSKD Kota Tinggi ni ada rancang macam-macam. Kita nak buat penanda aras dan sebagainya. Doa-doakanlah supaya niat yang baik kita ini akan dimakbuli oleh Allah. Itu sahaja. Jadi hadirin yang saya hormati sekalian, rasanya dengan pertemuan kita ini kita boleh melihat kawan-kawan kita. Saya pun sebenarnya hari ini baru dapat lihat semua muka, minta maaf lah kalau tak kenal nama kan. Yang selalu saya jumpa pun nama tak ingat. Ini jarang-jarang pula kan. Nasib baik nama Cik Sari ingat. Kalau tak dah kena marah. Baik, baiklah hadirin, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, kita kena bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Dan kita jadikan, kalau kita ada masalah, kita calling-calling lah dengan rakan-rakan kita yang sebelah, yang sekolah-sekolah berhampiran, untuk kita mendapatkan pandangan dan sebagainya agar kita tak bersendiri. Jangan kita berada di prasekolah kita rasa kita bersendiri. Kita ada pentadbir, kita ada guru besar, ada penolong kanan, ada kawan-kawan kita di pesian kita, kita telefonlah untuk mendapatkan pandangan dan nasihat. Dan satu lagi ialah saya mohon supaya kita jangan stres. Datang sekolah dengan senyuman, balik pun dengan senyuman. Walaupun rambut agak kusut sikit lah. Sebab sepanjang hari itu kita berada bersama-sama dengan murid, kita berusaha untuk memastikan anak-anak kita ini dapat belajar dengan sempurna. Baiklah, saya juga bagi diri saya, mungkin mewakili rakan-rakan jawatan kuasa JU prasekolah daerah, mohon maaf andai kata ada salah dan silap. Andai kata kami sebelum ini buat-buat tak jumpa, buat-buat tak kenal atau buat-buat lupa, tapi insya-Allah dengan ukhuwah yang ada, dengan pertemuan yang ada, kita akan perbaiki sesuatu dan kita cuba menyantuni antara satu sama lain. Dengan kata-kata itu juga terima kasih kepada para jemputan, Cik Syari yang sudi hadir. Akhirnya saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Seterusnya, ini ucapan yang paling rare lah. Biasa orang ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Tuan atas ucapan yang telah disampaikan itu tadi. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang dihormati Encik Ibrahim bin Omar, Pengerusi PSK di Prasekolah Zon Pengerang, merangkap Guru Besar SK Felda Sening. Rendang daging buat juadah, kuah kacang pelengkap rasa. Berilah kata simpulan madah, salam mesra satukan jiwa. Majlis diteruskan dengan untaian kata kalungan wacana daripada yang berusaha Encik Sahri bin Ahmad, Timbalan Pegawai Pendidikan Pengurusan Sekolah PPD Kota Tinggi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Maju Johor, salam Kota Tinggi, menggudi sahaja perkasa bangsa. Terima kasih Puan Pengacara Majlis,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berusaha Cik Zainul di Sabtu, pengurusi PSKD Prasekolah Kuda Tinggi merangkap Guru Besar SK Bandar, yang berusaha Cik Saifuddin bin Muhammad Jofri, penolong PPD Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Kuda Tinggi. Yang saya hormati Cik Muhammad Hafiz bin Sulaiman, penolong PPD Prasekolah dan Rendah. Yang saya hormati Cik Muhammad Ahir bin Osman, Naib Pengurusi PSKD Prasekolah Kuda Tinggi merangkap Guru Besar SK Seri Aman. Yang dihormati Cik Zainuddin Nuelam, Pengurusi PSKD Zon Bandar merangkap Guru Besar SK Petri Jaya. Yang saya hormati Cik Zubair Ismail, Pengurusi PSKD Prasekolah Zon Sedeli. Yang saya hormati Cik Ibrahim bin Omar, Pengurusi PSKD Prasekolah Zon Pengerang merangkap Guru Besar SK Firdaus Sening. Yang saya hormati rakan-rakan guru perungkanan, rakan-rakan guru prasekolah daerah Kuda Tinggi, rakan-rakan pembantu pusat murid daerah Kuda Tinggi, dan yang tak saya lupakan rakan-rakan guru dan pegawai yang disara, Puan Salina, Puan sebelahnya Puan Nona, betul? Okey.